makan kaleng-kaleng panas kita hari Rasa ni. macam terbakar gitu. Terbakar. Panas juga line dekat mahkamah hari ni. Asal Naim Daniel kan, ada kalau korang tengok berita, dia didakwa atas pertuduhan bawah Seksyen 14A. Tahu Seksyen 14A ni adalah seksyen untuk kesalahan seksual kepada kanak-kanak. So definisi of kanak-kanak tu 17 tahun 7 bulan. Masih agak terlalu awal untuk kita bercakap tentang isu ini. Pada kes tersebut masih lagi belum terlalu matang untuk kita ulas. Detail berkenaan dengan kes pun masih belum tersebar dekat mana-mana. Siapa individu tersebut, apa yang berlaku. Yang kita tahu bahawa laporan polis ini dibuat oleh ibu kepada mangsa dalam kes ini. Yang kita tak pasti sama ada usia mangsa yang dikatakan 17 tahun 7 bulan adalah pada masa ketika itu ataupun pada masa ketika sekarang. Amal seksual ni kalau mudah nak faham, bawah 18 tahun dia didakwa di bawah Akta Kanak-kanak. Tetapi atas 18 tahun ataupun 18 tahun ke atas, dia boleh dituduh bawah gangguan seksual. Amal seksual pula boleh dibagi kepada dua, iaitu amang seksual bukan fizikal dan amang seksual berbentuk fizikal. Ada pula yang salah faham kata ini berkenaan dengan kes rogol. Tidak. Kes rogol lain pula dia punya section. Untuk kes rogol, ia mestilah ada kes yang menunjukkan berlaku hubungan seksual ke atas mangsa ini tadi. Kalau 16 tahun dan ke bawah, even suka sama suka pun boleh dikategorikan sebagai rogol. Kita tunggu je kes ni. Hopefully siapa individu yang dizalimi dalam hal ini mendapat keadilan yang sewajarnya. Assalamualaikum.